Kalau korang perasan, kenapa kan banyak sangat Mustang masuk dekat press ni? Adakah Mustang ni banyak problem ataupun tak? Sebab Mustang ni dia ada masalah common yang rare. So tak boleh lah randomly nak hantar dekat bengkel-bengkel biasa guys. Sebab tu dah kena hantar kat bengkel-bengkel yang orang cakap equipment semua lengkap, supaya mengelakkan untuk kereta tu jadi lagi teruk. Kalau nampak Mustang banyak dekat satu workshop tu, tak bermaksud lah Mustang ni banyak problem. Dah kalau contoh bengkel tu hanya speciality dia untuk buat Mustang, dan banyaklah kereta tu korang jumpa dekat bengkel tu Mustang. So kalau kat BM, korang pergi bengkel spesialis BM, dan banyaklah kereta BM. So korang nak tahu tak apa common problem dekat Mustang ni guys? Jom, macam ni lah korang boleh tengok. Oil sun leaking part ni, minyak kat situ kan. So ni pun macam baru lepas buat lah. Ni baru lepas buat, jadi kita tak tahu lah kat mana. Betul ke bang, Mustang ni banyak leaking? Sebenarnya terjadi dekat oil sun dia ni. So antaranya suspension noise, punya engine mounting punya problem. And then yang jadi susah sikit untuk Mustang ni sebab dia punya engine bay tu terlampau kecil. So kebanyakan technician memang tak suka sikit lah untuk buat replacement engine mounting sebab dia punya tempat tu sempit. So apa kata technician, betul ke tak? Kalau untuk tukar engine mounting tu korang suka ke ataupun korang menyumpah? Komen guys, jangan lupa.